Okay guys, hari ni Kinsility dah mapping untuk CDI PNP-110 V2. Okay. Jadi ni order daripada Tuan Kasim 0786, nombor akhir telefon owner sebagai rujukan. Jadi siapa yang order akan dapat full set lah macam ni. Okay. Guys, ini sesi post CDI untuk hari ni. Dapat stiker, dapat CD untuk install, dapat stiker sementara stok masih ada, dapat CDI full set, okay, PNP kod jenis motor kawan-kawan, dapat butang mod untuk tukar-tukar mod. Yang ni nak tukar-tukar mod waktu berjalan pun tiada masalah, tekan je, okay. Dan seterusnya dapat wire USB, okay, untuk mapping. Jadi untuk CDI siap mapping ni, kawan-kawan tak perlu mapping semula. Siapa yang order Kinsility mapping siap, lepas tu sampai pada kawan-kawan boleh terus guna. Jadi jom kita tengok mapping owner. Kita cocok dulu. Okay, lepas tu kita masuk aplikasi. Okay, lepas tu kita on kan reading data. Okay, mod 1 mod highway, mod 2 timing kuda bunyi seketul-seketul, mod 3 letup api low, mod 4 sebu helikopter, mod 5 backfire, mod 6 timing kuda boleh bawa jalan, mod 7 letup api power, mod 8 mod raceman dekat dan mod daily. Jadi kawan-kawan nak keluar dengan betul, off kan, tekan pangkah, tekan yes. Jadi data dah tersimpan dengan baik dalam chip CDI. Jika kawan-kawan berminat untuk order CDI siap mapping, kawan-kawan boleh beritahu Kinsility jenis model motor kawan-kawan. Kalau pakai EFI, bagi tahu EFI. Kalau pakai Kris, bagi tahu Kris, okay? Jika berminat boleh WhatsApp nombor Kinsility di bawah. Terima kasih support.